Aduh. Panasan. Lama tak jumpa. Aduh. Wih, grill baru ke? Ha? Grill baru. Drill. Ni? Mana ada baru? Oh, panjang rambut. Beckham lah. Oh. Dah kacau dia. Aduh. Mana hantar budak sekolah? Dari rumah baru hantar tadi. Oh. Mana boleh tanam macam tu benda tu? Tak ada benda aku nak buat sebenarnya. Oh, nak ambil. Panjang-panjang ni je. Panjang-panjang satu jengkal macam ni. Apa banyak? Dalam 5 lah. Ada tu banyak. Tak, pendek-pendek ni je. Ya kan? Lama tak jumpa. Aduh. Ha? Lama tak jumpa kan. Ya. Tu Mando semalam datang Mancing. ajak mancing. Kat mana? Dia ajak aku dekat tu. Aku risau situ tak ada tempat tentu langsung. Kat mana tu? Tepi jalan ni, jambatan. Sentubong. Dekat tambak Setumbung tu. Tahu kau? Mancing laut ke apa? Sungai? Tambak. Muara besar tu. Sentubong. Tahu kau museum tempat penginapan Brook dulu? Situlah dia. Ya. Suka. Kebun mini di bandar. Tak. Tak ada tempat dah, tak ada tempat. Asam dia. Okey. Terima kasih. Banyak tu. Ada sekali duduk kami. Banyak tu. Ini dia yang aku cakap dah berbunga ni tengok ni. Kecil je pokok dia. Buah apa? Rambutan kuning ni. Ni lah. Oh, Jangan kacau ya, jahat. yeah, betul. Dia baru. Jadi. Jahat betul. Tu kalau cantas lah tu. Dah tinggi dah tu. Cuba bos ni dia, apa bagi kahwin dia. Bunga tu? Tut dah. Dah lupa aku ilmu tut dah. Ya, tu. Kau nak kacau mana? Tu. Jangan kacau dia. Dia tengok bunga tu. Ya. Ini. Jangan dia mengacau. Berapa tinggi ni? Tu buah apa tu? Asam. Asam. Lingging. Ini ni. Ini dulu. Panas keras ni. Hujan. Ni kalau hujan ni subur dia ni. Ni tak boleh tinggi ni. Mana awal kat kampung. Lambat sangat aku potong tu hari. Dah tinggi. Ni bos nak buat apa? Nak buang? Buang. Kenapa nak buang pula? Dah tak guna dah ni. Apa nak guna ni? Ni terung pipit ni. Banyak. Mana bro? Tak. 2-3 hari dah lepas aku. Ya. Bunga kantan pun ada. Bunga kantan. Oh ni. Ya. Sedap ni. Ya. Itu ada bunga kacang tu mau. Tak apa. Ada. Tak apa. Ada. Biar. Ambil lah. Tak apa, ada bos. Ada. Jangan. Sayang bagi dia besar dulu. Bagi dia ni dulu. Kalau nak tanam ni. Apa tu? Bunga dia. Bunga apa? Bunga ni. Ha? Orang baca tu. Benih dia. Ha? Bukan tanam dengan batang ke? Bukan. Ni lah benih dia. Benih orang baca. Orang raja. Batang. Yang purut. Bikir ni kita panggil orang baca. Aduh. Cantik kan tu?
Sayang, mas. Kantan keke. Aduh, janganlah bos. Pakai sikit banyak. Oh, tak tahu makan kamu. Jadi di sini oh. Boleh tambah lagi ni kak sampai sana. Aduh, tak mampu dah. Tak mampu lah. Tak mampu lagi ni. No. Kalau mampu kat situ. Pandan pun ada. Pokok memplam ada. Nah, Galaga. pokok apa ni? Kristal. Kristal ulam raja. Buah limau. Komplit kan? Ni memang tak payah nak pergi pasar lagi ni. Pasal di Hmm. Cuma pokok balak je tak tanam di sini. pokok kayu balak je tak. Ya. Ini biasa ganggu. Wah. Boleh lepak sini. Ni kenapa ni nak buat benih? Ini ada. Kon. Ini. Ni pekebun bandar ni orang cakap ni. Ha, ni. Akak ni. tengok. Akak pekebun bandar. Pasal saya duduk kat bandar tak ada kebun. Canggih ya. Dia punya tu. Ya. Kalau kita mau yang ni kan itu tabuk. Jangan. Tak payah cabut apa dah. Jangan. Apa benda? Ni, memang aku nak buang. Dia mengacau bunga aku. Nak cabut ke tu? Ni. Bagi aku lah nanti aku tanam dia. Aku ingat nak tanam juga ni apa nama benda ni? Pokok apa ni? Sup kan? Sup Dayak. Sup Dayak. Apa orang panggil tu? Kami panggil apa ni? Pengu. Ya, ada nama dia ni. Dayak panggil pengu. Mana aku lagi sekali. Memang nak cabut ke apa ni? Ya. Confirm ah? Kacau bunga aku. Mana plastik tadi? Tak payah plastik. Nanti aku letak kat box aku tu je. Jangan pakai plastik ni. Nanti aku tanam terus nanti tu. Mana tanam panas mati. Petang Ya, tanam. petang. Mati je. Tak apa. Kunyit tak kunyit? Aduh. Dah. Kunyit Ada kunyit pun ada. Letak angkat ni. Jangan. Jangan, aduh. Semua nak angkat ni. Ni aku tak nak datang sini ni. Nama ada benda banyak. Ya. Tu dia. Aku nak buang. Dah kebanyakan. Macam-macam ada. Ni taklah aku bawa ni kat. Ni tanam sini je lah ni. Tak pandai nak tanam ni. Apa ni? Buah apa ni? Ya ke? Iya, tak boleh macam tu je. Ke depan tu. Tak boleh je. Nak ke dia hidup? Baling macam tu je. Oh. Ya. Kau tabung macam tu. Kalau aku letak dekat bekas dulu. Tabur dekat bekas? Boleh? Ah. Tabur kat tanah macam ni je. Benda dia jatuh sendiri pun dia tumbuh. Tengok itu yang anak-anak dia banyak ni. Dia jatuh sendiri. Dia terbang kan jatuh. Putus. Jatuh sendiri. Dia tua dah. Berhutuh rupa dia macam tu nah. Oh. Hmm. Rupa dia dah tua. Ya. Oh. Oh tu pun kantan juga kan sana tu? Bukan eh? Bukan. Itu dah apa tu? Lengkuas. Lengkuas. Oh, lengkuas. Lengkuas. Kalau nak ambil boleh tu saja. Lengkuas. Ni kantan. Oh. Dah puas dia bunuh tu tak Ini mati-mati. pakai Macam halia pun ada kan? masak itik. Tali Oh. Sedap lah benda tu. Boleh ulam. Betul. boleh ulam. Bunga lu boleh ulam. Daun dia, buah dia paling sedap. Lengkuas. Pakai orang, iyalah. Betul. Masak itik. Bunga ni dia kacau bunga aku. Kalau dia hidup, dia hidup. Ya. Tengok Ni akak tanah. Ni memang tanah sini ke tanah ambil dari tempat lain? tanah kampung pun dia. Oh, bawa sini. Tanah di kampung. Oh lah, dah beli. Ya. Kan di kampung kan tanah kebun dia tahu. Ya. Kebun ada. Yang kacau naga yang terbang tu. Ni cabai cantik ni. Ya. Cabai mahal
kan. Cabai talent Mai Highland. Mai Highland ni yang jual kat Paling. Ya, ya, ya. Mahal cabai sekarang ni. Dah lah anak aku tu memang dia suka makanan yang pedas-pedas. Yang mana? Kalau keluar, tiga-tiga. Kalau keluar je, cabai mesti ingat. Buncel okey dah, buncel sihat dah. Bulan 7 ni operate lagi. Berapa lagi? Aduh, halal tak betul. Ya, operate lagi. Salah dia tu. Itulah. Susah dia tu. Susah nak berak. Ketua dah mem aku cakap dulu. Biji petek tu. Tak dapat kan? Dah cuba macam-macam tak? Nak tak nak kena tu juga. Kan sekarang dia pakai bag tu. Bunyi dia. Aduh, semut nanti. Tak apa, tak apa. Cuci juga benda tu nanti.